Muka pontianak tu memang you nampak real. And that's the first time you nampak hantu. First sedar tu I macam, memang I tengok, I dah tak nampak dah. Okay? At first I nampak. Bila I macam, ni betul ke apa yang aku nampak ni kan? I tengok sekali lagi dah tak ada. Okay? So cakap, aku rasa aku tahulah ni mimpi ke apa ke kan. But you know what? I want to get out from this bilik. Okay? Bila I bangun daripada katil I berjalan nak keluar daripada pintu bilik tu. I tak tahu, nakal kot dan curious. Curiosity kills the cat kan. Pandang sekali lagi. Cik Kak tu tak ada. Tapi pohon tu bergoyang seperti mana Cik Kak tu berhenjut-henjut. Can you believe I punya macam level of panic tu kan? Ni dah tengah malam tau. Memang dah time tidur dah ni. I keluar daripada bilik tu, memang I lari. Buka bilik I tu, I lari sebab I punya bilik opposite my bilik is my mom's room lah. I just went in, I ran in the room. I said, Mami, I kena gangguan. I nampak begini semua. So Mami masuk bilik kan? Ya, I masuk bilik. I masuk bilik mengamuk lah. I memang tak boleh orang kacau anak I daripada pelan perut dia marah kan. Saya marah, I cakap, kau jangan kacau anak aku tau. Orang nak apa lagi ni? Jangan kacau, jangan ganggu. Macam gitu je lah. Walaupun I tak nampak apa-apa, tapi semasa tu bila masuk kat dalam bilik tu memang dia punya energi dia tu agak apa orang kata tu bertukar sikit lah. Berat. Dia energi yang berat dia tu. So okay, ni semua kejadian yang Hana nak cerita ni semua dalam time frame yang lebih kurang sama. Because I remember I was still in my teens. So the next kejadian ni cerita lain lah. Ni cerita lain pula lah. Tapi malam tu memang I tidur dengan mak I. Memang malam tu tunggu tidur. Muka pontianak tu memang you nampak real. And that's the first time you nampak hantu.